Pakcik aku cakap ayah aku tak pandai cari duit depan saudara mara. Tapi malam tu, ayah aku juga yang dia call minta tolong. Sumpah, aku paling pantang bila orang hina ayah aku. Lagi-lagi bila orang tu darah daging sendiri. Hari tu kami ada kenduri kecil dekat rumah saudara. Bukan kenduri besar pun, jenis makan-makan keluarga je. Semua datang macam biasalah. Bila dah ramai-ramai tu mesti ada yang duduk borak pasal kerja, pasal kereta, pasal anak belajar mana, rumah siapa besar, gaji siapa okey. Ayah aku ni jenis pendiam. Dari dulu memang macam tu. Dia bukan jenis masuk lain orang, bukan jenis nak cerita dia hebat, bukan jenis nak tunjuk apa dia ada. Dia datang, salam orang, duduk diam, makan kalau dia pelawa, lepas tu tolong apa yang patut. Aku okey je dengan perangai ayah aku tu. Sebab aku tahu hidup dia bukan mudah. Dia bukan tak kerja keras. Dia kerja dari pagi sampai petang, kadang lebih lagi. Cuma rezeki dia tak pernah jenis mewah. Cukup-cukup je untuk rumah, untuk kami, untuk bayar benda yang patut. Ayah aku bukan orang yang pandai sembang, tapi dia jenis yang kalau rumah perlukan apa-apa, dia cari jalan juga. Masalahnya, pakcik aku ni satu hal. Jenis mulut lepas. Kalau orang hidup biasa-biasa, dia suka buat ayat macam dia gurau. Padahal dia memang nak rendahkan orang. Masa tengah duduk ramai-ramai tu, entah macam mana topik boleh masuk pasal kerja dan duit. Ada seorang saudara tanya ayah aku kerja macam mana sekarang. Okey ke tak? Ayah aku jawab macam biasalah. Ringkas je. Alhamdulillah, jalan je. Sekali, pakcik aku terus menyampuk. Dia gelak kecil dulu. Lepas tu dia cakap, jalan je memang jalan lah. Sebab kau ni dari dulu tak pandai cari duit. Terus aku pandang dia. Semua orang dekat situ dengar. Dia sambung lagi, siap gelak. Kalau tak, takkan sampai sekarang hidup biasa je. Sumpah, masa tu aku rasa darah terus naik. Ayah aku diam je. Itu yang buat aku lagi sakit hati. Sebab ayah aku ni memang jenis takkan lawan orang depan-depan. Lagi kalau keluarga. Lagi kalau tempat ramai orang. Dia akan telan je. Aku tengok muka ayah aku masa tu, dia senyum nipis je. Jenis senyum orang yang dah biasa kena, tapi tetap makan dalam. Aku memang dah rasa nak bersuara masa tu. Tapi mak aku jeling sikit. Aku tahulah maksud dia jangan panjang cerita dekat situ. So aku diam. Tapi dalam hati memang panas gila. Yang buat aku lagi geram, lepas ayat tu keluar, ada 2-3 orang gelak kecil macam ayat tu lawak. Padahal langsung tak kelakar. Aku tak tahulah orang jenis apa yang rasa hina hidup orang depan keluarga ni benda kelakar. Ayat aku tetap macam biasa. Lepas tu dia bangun, angkat periuk, tolong susun kerusi, tolong apa yang patut. Macam tak ada apa jadi. Itu lagi buat aku rasa sebab. Sebab orang yang betul-betul penat dalam hidup ni, selalunya dia bukan bising pun. Dia jalan je, dia buat je, dia tahan je. Aku ingat benda tu habis dekat situ je. Rupanya tak. Malam tu, lebih kurang dekat pukul 11 macam tu, telefon ayah aku berbunyi. Aku masa tu masih dekat ruang tamu. Ayah aku angkat call, depan aku je. Muka dia berubah sikit. Lepas tu dia jawab pendek-pendek. Ha? Dekat mana? Okey, tunggu situ. Yelah. Lepas dia letak, aku terus tanya. Siapa? Ayah aku jawab, pakcik kau. Terus aku rasa lain macam dah. Aku tanya lagi, kenapa? Ayah aku cakap kereta dia rosak, tersadai tepi jalan. Dia minta tolong ambil. Ya Allah, masa tu memang aku terus gelak sinis. Bukan sebab benda tu kelakar sangat, tapi sebab tak sangka cepat betul Allah tunjuk. Orang yang beberapa jam sebelum tu cakap ayah aku tak pandai cari duit, hidup biasa-biasa, tak ke mana, malam tu ayah aku juga yang dicari. Aku cakap dekat ayah aku, tak payah pergilah. Siang tadi bukan main lagi cakap ayah macam-macam. Ayah aku diam kejap. Lepas tu dia cakap, tak apalah, dia tengah susah. Itulah ayah aku. Sebab tu kadang aku lagi sakit hati. Orang pijak dia pun dia tetap fikir orang lain. Ayah aku ambil kunci, pakai slipper, terus keluar. Aku ikut sekali sebab aku memang nak tengok sangat muka pakcik aku masa tu. Masa kami sampai, kereta pakcik aku memang betul-betul tersadai tepi jalan. Lampu kecemasan hidup. Dia berdiri dekat tepi kereta dengan muka tak ada dah senyum pandai dia siang tadi. Bila nampak ayah aku turun dari kereta, terus muka dia berubah jadi lembut. Jenis orang dah perlukan bantuan. Dia cakap, susahkan kau pula malam-malam ni. Aku berdiri je tepi ayah aku masa tu. Memang aku tengok je muka dia. Ayah aku pula macam biasalah. Tak apa, jomlah. Tak apa, jomlah. Macam tu je ayah aku balas dekat orang yang hina di depan ramai orang siang tadi. Sumpah, masa tu memang aku lagi rasa nak melangis. Sebab aku tak tahu macam mana ayah aku boleh tenang tu. Pakcik aku masuk kereta. Sepanjang jalan dia banyak diam, macam siang tadi.
Macam masa dia sedap mulut cakap ayah aku tak pandai cari duit. Dia ada cuba sembang sikit-sikit, tanya kerja macam mana, tanya sihat ke tak, tapi memang nampak sangat dia segan. Atau mungkin malu. Atau mungkin baru sedar tak semua orang yang hidup biasa-biasa tu lemah. Kadang orang yang dia pandang rendah itulah yang datang dulu masa dia tersempit. Yang aku tak boleh lupa, masa nak turun kereta dekat rumah dia cakap dekat ayah aku, "Terima kasihlah, mujur kau datang." Ayah aku angguk je. Masa tu memang aku dah tak tahan dah. Aku terus cakap, "Siang tadi bukan main lagi pakcik cakap ayah saya tak pandai cari duit." Terus senyap. Terus senyap. Pakcik aku pandang aku, lepas tu pandang ayah aku. Ayah aku terus cakap, "Dah lah." Tapi aku sambung juga sebab aku memang dah simpan dari petang. Ayah saya mungkin tak kaya. Ayah saya mungkin hidup biasa je. Tapi bila pakcik susah, ayah saya juga yang datang malam-malam ni. Sumpah, masa tu memang muka pakcik aku terus lain. Tak ada dah gaya besar dia. Tak ada dah gelak kecil dia. Tak ada dah ayat konon gurau dia. Dia cuma cakap, "Pakcik gurau je siang tadi." Hah, standard. Bila dah kena batang hidung sendiri, semua jadi gurau. Aku memang paling menyampah ayat ni. Orang macam ni, bila dia hina orang, dia panggil gurau. Bila orang terasa, dia kata sensitif. Bila dia sendiri susah, terus cari orang yang sama. Aku malas dah nak sambung panjang. Sebab aku tahu, orang macam ni, dia bukan tak faham. Dia faham. Dia cuma ingat mulut dia takkan makan diri. Balik rumah malam tu, aku tengok ayah aku diam je macam biasa. Macam benda tu kecil. Tapi dalam hati, memang aku tak boleh lupa. Dalam hati, aku rasa orang luar yang hina ayah kita pun dah sakit. Ini pula adik-beradik sendiri. Yang paling kelakar, orang yang dia kata hidup biasa-biasa itulah juga yang dia cari masa dia stranded tengah malam. Jujur aku cakap, sejak hari tu, aku memang dah lain macam tengok pakcik aku. Hormat tu memang hilang terus. Sebab bagi aku, orang yang suka ukur nilai manusia ikut duit, kerja, kereta, rumah, dia sebenarnya miskin cara fikir. Ayah aku tak banyak cakap. Ayah aku tak pandai menunjuk. Ayah aku tak hidup mewah. Tapi, ayah aku tetap orang pertama yang datang tolong masa orang yang hina dia sendiri tengah susah. Dan bagi aku, itu jauh lebih bernilai daripada semua benda yang pakcik aku sibuk nak banggakan. Kalau jadi dekat korang boleh diam lagi tak kalau orang hina ayah sendiri depan saudara mara?